kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kisah keluarga Imran. Surah Ali Imran ayat 31 hingga 41. Dalam ayat-ayat ini, Allah SWT menerangkan bahawa jalan menuju keredaannya adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah SAW dan para rasulnya yang termasuk mengikuti sunnah dan mencintai agama Islam. Ayat ini juga menceritakan kisah para nabi dan orang-orang soleh, termasuk keluarga Imran yang dipilih kerana keimanan dan amal soleh mereka. Juga dikemukakan kisah Sayyidatuna Maryam, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang menunjukkan contoh wanita yang tulus menyerahkan diri kepada Allah sehinggalah Allah mengangkatnya dan diberikan penghormatan dan pembelaan. Selain itu, terdapat juga kisah Nabi Allah Zakaria yang memohon zuriat meskipun dalam keadaan yang uzur, menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan harapan dan menentukan segala apa yang hendak ditentukan kepada manusia walaupun dalam keadaan akal logik tidak menerimanya. Dalam hal ini, kita dapat pengajaran bahawa umat Islam diperintahkan untuk sentiasa berharap kepada Allah, sentiasa berdoa kepadanya untuk kejayaan apa saja perkara yang kita lakukan di dunia dan juga di hari akhirat. Keseluruhan ayat dalam kisah ini menekankan kebesaran Allah Ta'ala dalam mengatur kehidupan para nabi, yang menunjukkan bahawa ketaatan dan keikhlasan dalam beribadah mendatangkan ganjaran yang sangat luar biasa, baik di dunia maupun di hari akhirat. Maka jangan berhenti berharap dan teruskanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.